Okey, bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Jadi video ni saya akan tunjukkan cara macam mana nak set up modul. Modul ni satu benda yang kita boleh buat custom. Ada yang modul yang kita download dan sebagainya. Baik, modul ni kita boleh letak di mana-mana sajalah, sama ada di kanan, di kiri ataupun di bawah dan sebagainya, bergantung kepada kita punya kita panggil sebagai template modul position lah. Alright, kita tengok apa yang dimasukkan sebagai modul. So kita pergi extension, kita pergi modul. Baik. Di dalam website Joomla sendiri memang telah dibekalkan beberapa modul yang memang dah pre-install lah. So kita boleh tengok dengan cara kita klik new. Alright, kat sini ada beberapa modul yang telah pun telah diberi, dan juga ada yang kita install sendiri, macam contoh Facebook Fanbox Simple Web ni kita install kita install dalam video yang sebelum ni begitu juga dengan DJ Image Slider ni pun kita install. Alright, contoh saya nak tunjuk kat sini, katakan kita nak set up apa modul yang dah memang sedia ada yang telah diberi ke sini. Katakan contohnya login. Okey, Joomla ni bagusnya kita boleh buat website yang mana orang boleh register dengan kita. Maksud dia website ni memang boleh orang boleh register sebagai ahli, yang mana kita boleh setkan permission tertentu untuk ahli tersebut. Katakan kalau dia register dengan website kita, mungkin kita akan bagi dia privilege untuk dia akses bahagian download kan, contoh kan, ataupun dia boleh view image gallery katakan, ataupun ada page-page tertentu yang mana kita hide untuk orang biasa, tapi untuk orang yang register kita boleh benarkan dia untuk paparkan. So kita nak tengok bahagian login. So katakan modul ni kita letak login lah, mudah faham. Okey, disebabkan kita letak memang di sebelah right, jadi kita letak di bahagian right. Okey, katakan saya tak nak letak bahagian right. Webmaster saya nak letak mana? Saya nak letak belah kiri. So kita letak left. Memang ada position left. Bahagian shaper helix left katakan. Alright. So kita boleh letak login redirection page ni. Kita nak lepas login dia nak pergi ke mana? Kan? Contoh dia boleh pergi ke page yang kita buat khas, landing. Ini saya tak tunjuk lagi, saya akan tunjuk dalam video yang seterusnya. Ataupun mengenai kami ataupun blog. Setelah register ataupun setelah dia login, dia akan terus pergi ke blog katakan. Kalau dia log out, katakan dia terus ke page home. Okey, show greeting katakan. Alright. So bahagian menu assignment mungkin kita hanya letak pada page tertentu sahaja. Mungkin kita letak pada page blog sahaja. Alright. So kita save dan kita tengok macam mana, di mana kedudukan dia. So nampak dia muncul di bahagian kiri. Okey, muncul di bahagian kiri sebab kita letak di bahagian kiri. Kalau kita set belah kanan lah. Setengah orang dia suka dia ada dua side, dua side. Kalau macam saya suka di sebelah satu saja. Melainkan kalau kita buat wide memang sampai penuh, dan kita boleh buat kiri kanan lah. So konten kita taklah terlalu mengecil macam ni, tapi terpulang pada masing-masing. Baik, keluasan yang ni pun kita boleh adjust sebenarnya. Berapa luas kita nak bagi untuk side kanan dan kiri. Baik, katakan yang sekarang kita letak di bahagian kanan lah. Right, shaper helix right. Dan kita saya tak nak tunjuk lah dia punya title. So saya save. So right, sekarang dah ada login. Dah ada login. So saya save and close. Okey, katakan bahagian login ni saya nak naikkan ke atas lah. Dia paling atas. Jadi saya saya klik di sini ordering. Alright. Kemudian di bahagian login ni saya klik sini login, saya tolak naik atas, then saya refresh balik. Okey, sekarang login di bahagian atas. Right, katakan saya nak bubuh custom modul kat sini. Saya nak tulis ke, saya nak tambah gambar ke. So macam mana? So caranya kita klik new. Okey, selepas tu kita ambil custom. Okey, custom ni adalah satu modul yang membenarkan kita buat apa saja. Kita boleh masuk video, kita masuk video YouTube katakan dalam ni. Kita boleh masukkan tag, kita masukkan gambar dan sebagainya. Okey, katakan saya nak masuk gambar, So saya klik insert, edit image. So saya klik upload, saya browse, right?
Saya dah ada gambar satu. So saya open. Okay, tengok gambar saya bersaiz 309 kali 497. Ini saiz gambar dia lah. Alright. So saya klik upload. Alright. Then saya tick dia. Then saya klik insert. Alright. Saya positionkan di bahagian tengah. Okay, dan saya pun boleh tambah perkataan lain. Kat sini. Tambahkan perkataan lain. Apa-apa saya nak tulis, saya boleh. Katakan saya tak nak, saya just nak letak gambar ni saja dan saya nak linkkan dia. Okay, pautan ni kita boleh letak link dia ke page lain pun boleh. Ke Facebook katakan. Ataupun ke website sendiri. Okay, kalau macam saya ada landing page. Landing page yang saya akan set pada new window. Okay, landing page ni kita akan belajar dalam yes. Right, kita akan belajar dalam satu video berasingan cara nak buat landing page. Okey, sekarang kita letak di bahagian right juga. Alright, saya pilih right. Assignment kita letak pada on page selected, iaitu di bahagian block juga. Okey, title kita letak DVD, tempah DVD. Alright. So, saya akan save dia. So, saya refresh di sini. Nampak? Dia dah keluar tempah DVD. So, title saya nak hide dia lah. Okay, saya refresh baik. Okay, sekarang dah ada 3 modul. Okay, kalau tuan-tuan nak buat about me, nak letak gambar, nak buat penerangan mengenai ID sendiri pun boleh, tak ada masalah. Kalau contohnya gambar ni saya klik tadi, dapatkan sekarang. Dia pergi landing page saya. Ni contoh landing page lah. Yang mana kita akan belajar buat nanti. Alright. So position dia saya close dia dulu. Okay, katakan DVD ni saya nak letak di bawah sekali. So dia akan ada macam tu lah. Nampak? Okay. Ini dikatakan position untuk modul di sebelah kanan. Okey. Macam mana saya nak tahu ni kat mana lagi tempat yang saya boleh letak? Okey, caranya kita boleh tengok di bahagian template tadi. Okey, kita pergi bahagian template, kita pergi balik shaper helix. Okey, ini yang telah kita set up, nampak? Kita boleh pergi letak di bahagian atas, bawah, nampak? Di bahagian menu. Okay, ini slider. Ini komponen ni kita punya body kita lah. Ni di kanan, di kiri. Kita boleh letak di bottom 1, bottom 2, bottom 3, bottom 4. Okay, kita tengok nanti kat mana bottom 1, 2, 3, 4 ni. Dan di bahagian footer. Footer ni bawah sekali lah. Okay, maksudnya di bawah ni kita boleh letak lagi 3 modul. Okay, katakan saya nak tambah lagi modul. Saya nak tambah lagi modul position. Senang saja, hanya klik add row. Add row. Okey, nanti kita akan belajar khas untuk tambah template. Tambah template di sini. Ada satu video khas yang kita belajar cara tambah modul position. Alright. So, jadi itu untuk modul. Dan ada banyak lagi modul-modul lain yang percuma dia bagi kat sini. Kita boleh tengok, contoh kita klik new. Right, katakan kita nak tengok apa lagi. Katakan search. Kita boleh letak search. Statistik pun boleh. Okay. Feed, tag, who's online. Okay. Ini kita boleh letak mengikut kesukaan kita lah. Berapa banyak kita nak letak. Okay. Kalau macam saya sekarang, saya pilih hanya paparkan 3 jenis modul ini saja. Dan mungkin saya akan tambah lagi satu modul subscribe. Yang mana kita akan belajar khas dalam video bahagian mailing list. Mailing list penting untuk website contohnya yang menjalankan penjualan produk dan sebagainya. Kita ada satu untuk mailing list subscribe. Itu kita bagi bonus, belajar macam mana nak install extension tu dan setup dia punya modul di sini. Right? Jadi itu basic modul lah. Kita jumpa dalam video seterusnya.